Assalamualaikum tuan, nak tanya, jika pemohon tak dapat hadir bicara kerana bertugas di luar negara, adakah bicara boleh diteruskan? Waris hanya 2 orang, pemohon yang juga anak lelaki dan ayah. Okey, kalau kes macam ni, yang pertama cik boleh maklumkan dekat pejabat pusaka, bagi tahu ataupun cik tulis surat lah. Bagi tahu yang perbicaraan ni mohon ditangguhkan sehingga diberitahu. Cik bagi tahulah sebab bekerja ke apa semua, mungkin sampai bila, cik bagi tahu macam tu. Nombor 2, cik boleh lantik ayah bapa ataupun atuk lah kan sebagai pemohon. Boleh tukar dekat dia dalam my line tu boleh tukar. Lepas tu cik isi borang DDA macam mana persetujuan pembahagian. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh lantik, tapi yang ni kalau yang ketiga ni cik kena batalkan permohonan pusaka dulu. Sebagai contoh, katalah cik nak lantik saya jadi pentadbir untuk uruskan harta pusaka arwah. Boleh, saya boleh buat. Tapi kena batalkan dulu permohonan tu dan buat dekat mahkamah sivil. Sebab saya boleh jadi pentadbir dan saya pun memang sedang uruskan beberapa kes yang saya jadi pentadbir. Apa-apa boleh DM saya. Ikutlah cadangan mana yang cik nak pilih kan. 1, 2 ke, ataupun yang ketiga ke, ataupun yang mana sesuai dengan cik lah. Apa-apa boleh DM.